betul bakal isi kamu tu? Dah tengok? Tengok betul. Bakal suami Nurul, tengok betul? Okey, baik. Sikitlah tangan. Gila. Kalau tak rehearsal malam, dah cakap malam nak datang. Kenapa tak ada rehearsal? Beri salam dulu. Bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Itu salam jemput berjalan tu. Salam yang sempurna. Ada doa tambahan? Silakan kalau ada. Ada doa. Doa tambahan. Doa tambahan. Ada. Okey. Baiklah, insyaAllah pada pagi ini kita bakal menyaksikan pernikahan yang penuh bersejarah di antara Hafizah dan juga Syekh. Dan sama-sama kita mendoakan agar majlis pada hari ini akan berjalan dengan jayanya. Feringgi melanggar Indragiri lalu dibedil oleh Laksmana. Muhammad Syekh segak berdiri melangkah masuk memancar cahaya. Selendang mayang, selendang batik, batik dari Surabaya makin dipandang bertambah cantik, naik seri bersama Syahaya, mengumumkan perjalanan masuk bakal pengantin perempuan yang dicintai, iaitu Nurul Hafizah binti Rosli bersama diiringi bonda yang dicintai menuju ke kerusi suntingan Raja Sehari. Muhammad Syekh bin Zulkafli, Saya. aku nikahkan engkau dan aku kahwinkan engkau dengan Nurul Hafizah binti Rosli yang telah berwakil wali bapanya kepada aku dengan mas kahwinnya seutas gelang emas tunai. Aku terima nikah Nurul Hafizah binti Rosli dengan mas kahwinnya seutas gelang emas tunai. Al-Fatihah. Selamat pengantin baru Hafizah. Semoga hubungan hingga ke syurga insya-Allah. Amin. Semoga bahagia hingga ke jannah, jadi isteri dan suami soleh-solehah. Kekal perkahwinannya sehingga akhir hayat, dikurniakan ramai anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam pelukanmu ku temukan rumahku, dalam senyummu ku rasakan kaulah cintaku. Yang panjang, guna mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, urut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak ada panggilan apa ya? Panggilan sayang, manja tak ada ya? Hasil. Berat ke ringan? Berat kan? Habis nak teruskan ke macam mana? Teruskan Okey, mana ada pengantin tak nak teruskan. Tapi itulah hakikatnya, yang berat itu amanah. Aku dan kamu